Hello guys, welcome back to Sport channel Sport channel venue. Kita aku dekat Stadium Selayang. Ini aku tak buat drone, so aku dah lama juga tak update channel ni. But this one is macam ada banyak perubahan kat stadium. Lama tak datang sini. So aku tengok depan stadium ni, kat parking lot ni kan, biasanya pergi sana ada kawasan kedai kan, dan sini kawasan parking. Kalau game day sini memang penuh, tapi kalau hari biasa pun ramai orang juga. Tapi this one nampak perubahan lah. Dia dah ada gym Selangor ni, gym Selayang. Selayang pada tak tahu ialah dalam Selangor lah. So dia ada perubahan, banyak buat macam benda jugalah. So, dekat blok C atau pintu C, so dia ada office kat depan ni. Sudah nampak cantik lah. Kat tepi ni tak boleh cat, siap ada macam ni kan. Lepas tu letak rumput sintetik tipu ni dengan gate yang baru lah. Kalau dulu lalu sini memang nampak agak daif lah. Tepi-tepi ni ada satu sinki kat sini aku ingat. Pagar semua dah nampak elok lah kalau kau datang kat stadium Selayang. So aku kebetulan pagi ni ada urusan kat Selayang. Jadi kalau nak lepas urusan nak balik tu, sekarang tengah jam. Jadi kita ambil masa sikit, just walk around lah. So nampak macam ada orang jogging, tapi aku tak sure boleh jogging ke tak. Tuan nampak ada orang jogging ke, so lari. So basically maybe sekarang stadium ni dah boleh digunakan untuk jogging. Kawasan dia nampak lagi mesra penduduk. So Selayang ni dia Selangor sebenarnya, dia outskirt KL sikit, dia dekat Batu Cave. So kawasan dia ada beberapa kawasan menarik, ada macam ada dalam air panas. Nampak kan orang kat stand sana, dia ada banyak buat improvement lah ataupun penambahbaikan lah. So stadium ni sayangnya season ni tim PDRM barai kan. Walk through lah, sebab aku tak buat drone ni, buat aku ada kerja lain. So aku semalam buat drone tapi hujan, jadi petang hujan. Sorry, nak try sekali lagi lah. Nampak macam sekarang dah boleh jogging waktu pagi. Jadi tu hari Selasa dan Khamis cancel, tapi kau boleh masuk lah sebenarnya untuk waktu pagi pergi berjogging lah. So dia betul benda yang kau tak boleh bawa. Drone tak boleh, kamera tak boleh, basikal tak boleh. So dia akan tutup pukul 9 pagi. So kena datang sebelum 9 pagi. Kalau masuk depan ni dekat grandstand lah. Ini ialah board yang boleh bergerak tu. Ni pada yang biasa, yang komen dan yang biasa datang tengok bola, dia tahulah yang board ni boleh bergerak. So dekat sini tu ada banyak benda diorang nak baik boleh bersihkan ni. Tong cat. Kat atas ni ada satu area lagi, dan ada toilet lah. Ni tempat bilik media dia, dan tempat VIP. Orang buat kerja kat situ. So walaupun stadium ni last year dia orang modify ataupun yang renovate
penggunaan dia ataupun dia punya stand ni nampak lagi elok last year. Tapi dia still ada improvement lah untuk padang dia rumput biasa tapi makin okey. Last year antara major improvement dia ialah tiang lampu tu kan, lampu limpah ni. Dulu bentuk dia petak, sekarang bulat, so terang. Cuma sayangnya selayang ni dia tak susah lah untuk PDRM tarik penyokong dari orang tempatan selayang. Memandangkan walaupun PDRM satu masa last season agak bagus juga, tapi season ni barai gila kan. So dari stadium nampak abang dulu lagi bang. Dataran Ilmu Bandar Baru Selayang. So sini ialah dia punya macam Taipan ni lah. Kalau kat Subang ada Taipan kan. Ni lah dia punya city center lah aku boleh cakap lah. Ataupun dia punya commercial site center lah. Bank, Family Mart, kedai makan, klinik, semua ada sini. Pusing ni ada beberapa layer tempat kedai komersial. Kemudian depan ni dekat bulatan ni, depan tu ada bulatan. So dekat bulatan ni utama dekat stadium ni, kita dah masuk ke tempat ni lah, Bandar Baru Selayang. So kat sini dia punya track balapan ni pun cantik. So kalau nak datang jogging by atau before 9 AM in the morning lah. So nice. Aku rasa berjaga lah, nampak orang yang rumput kat side grass dalam stadium. Ni stand tepi ni diorang nampak lah baru sekali. Lepas tu ni kan pakai stainless steel. Ada setengah stadium lagi barai daripada ni, tak perlu cat. Kalau pakai stainless steel bagi aku lagi bagus lah. Aku tak payah cat kan. Okay, mahal sikit lah, tapi dalam estetik dan juga long term bagi aku better lah. So biasa dari pintu sana, tadi ada gym tu kat sana, gym Selayang tu, belakang stand MPS ni ada kedai-kedai makan. So waktu pagi kedai-kedai tu biasa aku operate waktu pagi lah. Kalau aku datang tengah hari kadang kedai tutup, nampak tetap niaga kan. Tapi sebenarnya waktu pagi meriah. Ada kedai nasi kerabu Terengganu lah, ada kedai orang Kelantan lah, ada kedai lokal lah, ada kedai macam-macam lah. Padang bagi aku nampak okey lah, nampak cantik lah. Dia tak ada tompok-tompok. So senang cerita dia selenggara baik lah. Walaupun pakai local grass, yang ni memang selalu jadi tanda tanya kenapa tak tukar. Sekarang liga kita pun barai kan. Macam aku cakap last year, kau nak buat facility gempak-gempak, kalau liga tak bagus, orang tak nak datang tengok game. Jadual pun macam tai kan. Jadual buat macam EPL. Kita negara yang banyak cuti tau, festive season. Kalau jadual tu merapu, orang pun hilang momentum nak pergi tengok bola. Susah lah. Stadium Selayang ni bagi aku nice. Dia memang macam rare lah. Tiba-tiba dekat sini ada stadium yang dijaga dengan baik. Baru-baru ni nampak lagi baik lah daripada dulu. Dulu kalau datang pun agak mengecewakan. Toilet pun barai, semua barai. Tapi sekarang nampak far better lah daripada dulu. Tengok sana kan, dia tengah buat something dekat stand MPS ni. MPS ni pada tak tahu ialah Majlis Pemandaran Selayang lah. So stadium ni duduk di bawah MPS. So kalau yang tanya ni bukan Selangor, MPS bawah Selangor lah, Kerajaan Negeri Selangor. So dulu stadium ni pernah menjadi ground kepada Selangor FA atau kelab bola sepak Selangor lah sekarang. Ini ialah kawasan atas, ada toilet atas ni. Oh dia cat. So aku cakap stadium ni lagi better daripada last year. Masa aku datang last year tu, masa dia orang nak buka, masa season start tu, dia buat padang, lepas tu dia buat lampu, dia buat stand baru, ada tukar seat. Tak silap aku ada tukar seat, aku tak ingat. Tapi this time nampak dia cat balik semua. Di sini ada panel kaca semua kan. Dia macam Stadium UM tapi lagi besar. Stadium UM aku ada pergi hari tu, tapi aku tak upload lagi video tu. Aku tak edit sebab sekarang liga kita dia punya cuaca, condition liga kita ni memang agak mendung lah, memang barai lah. Untuk to be excited, to be part of it tu agak mengecewakan lah, dengan refereeing pun teruk gila. Nampak macam barai lah.
dengan 7 player tu, kes 7 player yang diberi warga negara tu amat mengecewakan lah. So ini yang kat atas tadi, daripada main stand ni dia ada kawasan ni lah, ataupun indoor area ni. Aku tak tahu apa benda indoor area ni, aku tak pernah masuk lagi. Tapi dia ada bilik ni lah, macam kabin, tapi sebenarnya ni bukan kabin lah. Ini ialah struktur konkrit lah. So kat sini depan ni, bawah daripada lampu limpah ni, kalau kat luar kau akan nampak yang ini scoreboard ataupun advertisement board yang boleh berbusing ni. Tapi ni pun biasanya kau akan nampak lah, dia macam kawasan tangga ni kan, macam solar ni. Aku tak tahu solar ke apa, sebab kena fly drone lah. Mungkin aku akan ambil masa lain kali lah untuk fly drone. Sini ada toilet lagi satu, dia ada laluan keluar lah, ataupun exit way tangga yang dibuat. Tapi masa ni tutup, mungkin bawah tu kot. So bagi aku, untuk peminat bola sepak, bolehlah cuba datang pada game di melibatkan PDRM. Walaupun PDRM ni game, fan dia ataupun lokal Selayang memang tak datang lah. Dan selalunya team away, kalau ada fan, diorang yang akan homekan venue ni. Lagi-lagi kalau Selangor dan yang dekat sikit, yang ada fan sikit, ialah Negeri Sembilan lah. KL pun lebih kurang je lah fan, tapi fan KL lebih lah daripada PDRM. PDRM siapa tu? PDRM pun ada isu masalah gaji yang aku baca kat Twitter atau X. Bekas media person bercakap dia tak dapat gaji, dan ownership pun dah tukar. Dulu ownership ialah Red One tak silap aku, atau Red something lah, kalau silap betul kan lah. Dia dah tukar dah ownership. So masa yang zaman diorang quite good tu, yang diorang menang Challenge Cup tu, mungkin ialah old ownership lah. Sekarang ownership yang baru. So kalau tengok stadium dah mantap, bawah MPS. Sayangnya team pula tak bagus kan. Tapi tak apa, bagi aku ni boleh jadi satu venue untuk kau pergi jogging ke pagi, dan sewa lah untuk kau main game friendly ke, community game ke dan sebagainya lah. Kalau ada family atau kau nak pergi beriadah, berlari di waktu pagi, waktu yang disuggestkan ialah sebelum 9 pagi. Kalau tak, kalau kau datang lewat 8.30 tu, kau ada berapa minit je lah kau lari. So that's it guys, aku punya video short ini kebetulan aku ke sini. So aku akan cari masa lain kali lah untuk terbangkan drone dan cari info lain, dan buat video yang lebih informatif. Don't forget to like, comment and share, and see you guys in the next one. Ciao.